Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setiap orang menginginkan ketenangan hati, betul tak? Menginginkan hati yang tenang, jiwa yang tenang, tak gelisah dan sebagainya, betul tak? Jadi ada satu amalan yang diajarkan oleh Habib Umar bin Abdul Rahman, yang mana kita boleh amalkan setiap kali selepas kita solat 5 waktu. Selepas kita solat fardu 5 waktu. Yang mana kita baca, kita ambil tangan kanan kita ini, kita letakkan di dada belah kiri kita. Kita letak, kemudian kita baca astaghfirullah wa atubu ilaih. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Kita baca 7 kali. Kemudian kita baca dengan surah Al-Insyirah, alam nashrah laka sadrak sampai habis. Kita boleh amalkan setiap kali selepas selesai solat fardu. InsyaAllah bila kita amalkan, kita akan mendapatkan ketenangan hati, jiwa yang tenang dan tak gelisah. InsyaAllah, jom beramal.